Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib wajib kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah mulakan Al-Quran yang mulia dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar hamba dia bila mula-mula sekali baca Quran mesti kena pertama sekali kena bersyukur kepadanya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam AS, perbuatan yang pertama sekali Nabi Adam buat bersin. Setelah dia bersin, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dia, ihmad rabbak, pujilah Tuhanmu. Lepas tu Nabi Adam pun baca Alhamdulillah. Lepas tu apa yang berlaku bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku? Bila kita bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bila kita habis makan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Bila kita keluar daripada tandas, Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Apa yang berlaku? Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Adam untuk puji Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Nabi Adam bersin, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu rahimaka rabbuk. Allah Subhanahu Wa Taala telah merahmati kamu. Jadi bila kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya perbuatan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi asbab kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum.